Dia ni jenis yakin diri. Dia seorang yang penyayang. Saya Muhammad Izul Haris, saya sekolah di SMK Kem Gerak Khas dari darjah 1 sampai darjah 6. Diteruskan lagi dengan belajar di SMK Kem Terendak daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 2. Dari tingkatan 3 sampai tingkatan 5 menduduki SPM di SMK Seberang Marang. Sebenarnya saya dulu dapat di Unimed Perlis. Jurusan sama juga, diploma dalam engineering elektronik komputer. Tapi malangnya masa tu PKP, jadi saya tak berani untuk belajar di tempat jauh daripada rumah lah. Jadi saya pun buat research course yang sama kat mana ada dalam Terengganu. Jadi saya dapatlah PSMZA. Semuanya start daripada saya mula bernyanyi untuk pertandingan nyanyian karaoke sempena Hari Raya masa tu. Dan alhamdulillah masa tu saya dapat nombor 1. Perkara tu dia berlaku secara berterusan. Jadi saya pun performing untuk event-event yang ada dekat Politeknik. Saya buat persembahan dari segi nyanyian lah kebanyakannya. Dan juga saya juga pernah menyanyi untuk convocation 2 tahun lepas di Politeknik Sultan Mirza Zainal Abidin juga. Alang-alang dah banyak terlibat dengan aktiviti yang melibatkan JSKK. Why not kalau saya jadi penerusi terus untuk rakan muda. Jadi saya juga ada handle aktiviti ataupun program yang dianjurkan di bawah rakan muda. Jadi saya lah handle anak-anak buah saya. Cara untuk saya bahagikan masa tu, saya akan buat satu jadual by handphone je, no need hard copy pun. Priority saya first kali jadual belajar. Second, saya akan arrange bahagian fotografer. Selain daripada tu, saya akan tengok bahagian menyanyi. Last kali dulu juga masa belajar, saya salah seorang event organizer untuk game MLBB. Semua pensyarah dekat Politeknik Sultan Mirza Zainal Abidin, semua yang terbaik bagi saya. Sebab mudah untuk saya berkomunikasi. Kadang-kadang lecturer yang cari saya sebab nampak saya yang tak faham. Sampai tahap macam tu sekali. Antara lecturer yang saya ingat sampai sekarang, PA saya, Puan Siti Salwani, yang ada banyak bantu saya daripada segi LI, Puan Siti Khatijah. Daripada tu, di JSKK, Puan Fazlina. Sekarang saya merupakan manager di salah satu company IT. Saya juga ada lagi 2 company yang bawah saya sendiri, company fotografer dan juga company as contractor juga. Selain daripada itu, saya juga accept untuk buat persembahan luar. Saya ingin berterima kasih kepada semua rakan-rakan yang pernah terlibat dengan saya, dan saya juga ingin berterima kasih kepada ibunda saya, Raihan binti Ismail, dan juga manager saya yang sekarang, Ahmad Farizwan juga. Terima kasih PSMZA kerana telah membawa saya melangkah ke era baru. Tak sangkalah juga dia dapat anugerah pengarah ni kan.